Ya guys, kita punya opening hari lain. Dan kita tak balik setiap umrah kita. panas ya. Kita orang actually kat London. London ni panas sikit hari ni. Selalu tak panas London ni. 34 darjah Celsius London sekarang. Tengok muka orang London ni. Teruk gila muka. Ni ada kedai-kedai kecil kat London. London pun dah macam Bukit Bintang weh. Ada Not 10. Ada Wolo ni. Kami kat New York dah sekarang. Minta. Kita ada kat Shibuya Street, Japan. Cepat. Cepat. Memang actually aku macam kat video ni. Alah, perasan lah. Fucking hot. Cantik pula ni. Ha? Panas weh, panas gila. Janganlah main Japan dan Thailand. Ni macam ni je. Tak ada apa-apa kat Shibuya punya Senin. Kami tengah cari lagi hunting sebab sekarang musim panas, kami bawa semua baju tebal. Bawa semua trench coat ameng. Bawa baju tebal semua. So sekarang kami nak kena cari baju yang sesuai lah. Kali ni kita pakai baju 3 lapis ni sebenarnya. Kalau ada hitam. Bodoh lah. Kita nak baju macam ni. Baju macam ni. Yang skirt ni. Dah 18. Tadi kat bawah 30. Cantik tak? Mahal tau. Cantik lah. Kalau aku dua-dua. Dia tengah gabungkan kalau aku kat sini. Ada storeroom ke? Storeroom yang ada tu mungkin. Ada store ke lepas? Tu tempat-tempat sekarang kan? Kami kan berada dekat satu tempat kat area Shibuya Street ni. Yang showcase. Let's see. Hilang tu yang adik-adik. Kenapa si YouTube tak? Ha? Adik-adik pet. Weh, hang kat mana? Busy. Sebab kita orang datang Japan ni ramai, tapi kita orang buat pecah-pecah. So macam itulah. Ni jangan main Japan, adik-adik pelak. Aku nak buat kat YouTube. Sumpah aku buat YouTube. So actually kita dah sampai tadi kat karaoke dekat Japan ni. Tapi kita orang turun balik sebab ada orang tak tahu jalan nak naik sini. Sebab dia orang memang first timer. Kita orang dah banyak kali datang Shibuya ni. Sekarang kita kat Uniqlo. Kita tak tipu tak? Ha, tak nampak ni. Ha, tak ada satu pun brand Malaysia yang kita nampak. Semua international. Usahlah cinta dibawa bersama. Gelap gelita tiada percaya. Rakan-rakan kau lupa. Salah tempo ni. Salah tempo. Berikan air mata, beri kenangan. Kita orang tengah revision.
kita dah habis kita punya showcase tadi. So kita now kat Shibuya. Di tengah-tengah Shibuya. Ha? Sini. Sekarang kita berada di Shibuya Street. Dan sekarang dalam lintasan Shibuya Street. So sekarang boleh makan ayak juga tangan. Aku orang ambil lah bukan takut hilang. Merah dah hidung aku. Macam lagu Melayu ni. Sebab dia macam Kuala Lumpur. orang-orang ni pun macam orang Kuala Lumpur. Nyanyi lagu mana yang Kuala Lumpur, I don't know. Jadi now diorang dah change. Diorang dah change view tu. Diorang macam more to Kuala Lumpur vibe. Like full of Malay. The Bluetooth device is ready to pair. Dia buat review guys. Betul banyak sangat Kuala Lumpur punya. Like batik-batik. I also don't know. You can see lah. Kita kat Shibuya ni. Kita kat Shibuya Street, Japan tau. Dia masih berada di Shibuya Street yang sama. Pagi malam tadi. Tak nak balik ke berapa. Saya tak balik korang ni. Nak leader. Dia mungkin akan tidur sini. Tidak sini. Tepi ni. Tepi ni. Dia akan tidur lagi. Nampak tu low PM. Ayo betul ya dia orang duduk situ. Takkan kat Shibuya diorang nampak kot. Mana tak follow aku nak orang Shibuya. Untuk orang Shibuya macam orang Malaysia. Teruk. Nak pergi ini keluar tengok beg tu. Yolah kan. Shibuya ni tak tahu ingat. Ada tempat paling bersih lah apalah. Tapi dustbin pun tak ada guys. Oh ni, ada Sephora juga kat sini. Kat Shibuya pun ada Sephora juga. Exactly tak macam kat Bukit Bintang tu. Dia punya feel sama, the ambient. Kan nak leader? Dia Leader akan ke Uniqlo. Jom. Tu teman Dalam dia. ada dustbin. Mungkin. Tu teman dia. Hari Senin pun ramai orang. Nak kat sini ramai orang. Macam Banyak tempat-tempat yang dah tutup kat rumah. Dia tak boleh nak tunjuk lah. The Weekend kan Taman Malaysia. Oh, ada The Weekend kat Shibuya. Tapi mungkin kita dah balik ke time tu. Saya punya flight esok. Ya. 8 pagi. So esok tu pergi kerja. So video lepas ni pergi kerja dah. So masa dapur ni mana sampai tempat kerja dah. Hari ni outfit tu tak giving So kita nak balik dah tapi hujan lebat mampui. Kena keluar confirm basah. So kita ambil keputusan untuk pusing dalam dulu lah. Makan tu kenyang.